I have numbers. Merah menjerit-jerit, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal kuku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baku penyokong LS9 Sabah bertemu dengan Sabah FC. Kali ini kita jauh sikit sampai Borneo, Stadium Nikas. Kita akan menyaksikan game. Kita nak menang lah kan. Away untuk Liga Super ni aku rasa baru sekali kot kan, kita akan sanggup menang. Yes. Alright, kedudukan tadi satu sama. Gol daripada Fortes minit ke 44. Dan nak gol lagi. Alright, Zakir. Kedudukan 1. Selangor AC 1. Satu sama. Fortes jaya menjadikan gol. Sabah dulu leading tadi, tandukan Tiago Fergus Tierney. Tiago minit ke-7. Minit ke-7, minit ke-8 awal lah. Selangor, alamak. Selangor macam tu je lah. Tadi nak komen lah nantilah.
menang 2-1 dengan Sabah FC. Tadi aku dah lupa dah ni nak buat outro. Ini dah masuk hotel, masuk ke kapsul, baru aku teringat nak buat outro. Gol-gol jaringan daripada Fortes minit ke 44 kalau tak salah aku, Mickey pada minit ke 57, 58 lebih kurang macam itulah. Dan gol Sabah FC daripada Tirgus, aku saya lupa Fergus Tierney pada minit ke 7 ke 8 macam tu, awal gila kan. Bangun pun banyak player tak ada. Tadi Zikri pun terpaksa dikeluarkan, cedera. Terpaksa tadi Christopher Gamel memasukkan pemain daripada Selangor 2, Raimi Makno tu pemain dulu, Raimi lah. Tapi tengok budak tu boleh absorb dengan baik. Alhamdulillah, kita harapkan momentum ni kekal untuk beliau. Dan Alhamdulillah, misi berjaya lah. Aku datang ke Paroi pula. Datang ke Likas, datang ke Sabah, ke KK. Tak sia-sia, Alhamdulillah. Tapi kalau kalah pun nak buat macam mana kan. Inilah risiko penyokong. Travel tak kira mana, menang kalah belum tahu lagi. Tapi Alhamdulillah, rezeki berjaya dapat 3 mata. Betul-betul aku gerak solo kali ni. Sebelum tu jumpa kat KLIA, jumpa Meon. Terima kasih Meon, temankan aku daripada KLIA, naik flight. Lepas tu turun KK, pergi sarapan, naik sama-sama sampai depan hotel. Hotel Meon tak berapa jauh dari sini. Lepas tu ada seorang kawan lagi tadi. Terima kasih korang-korang yang tolong aku, yang menemankan aku. Terima kasih dekat Amy juga datang ngajak ngopi petang tadi. Kat stadium memang semua dekat kawan. Terima kasih banyak-banyak. Kau tengok KB dia, bukan KB dah ni kapsul. Best tu. Tenang ke? Okey lah, seorang RM40. Siap charge siap tax. Okey lah, RM40. Lepas ni game Selangor bertemu Persib Bandung untuk ACL tu, ni dah masuk round kedua dah. 3 game Selangor kalah. Ni tinggal 3 game lagi. 2 home, 1 away Bangkok, home Lion City dengan Persib Bandung 6 hari bulan 11 nanti. Lepas tu nanti Piala FA, Sabah lagi separuh akhir minggu depan. Gila man jadual. Panjang sangat aku cerita. Itu je lah. Alright, bye bye, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih Rikas, terbaik.